Quick question, antara tiga ni, korang rasa which one of them adalah satu fungsi? Actually, untuk jawab soalan-soalan macam ni, ada trik yang sangat-sangat senang. Korang boleh dapat jawapan dia terus. Tengok je korang dah tahu jawapan dia. Okay, firstly, korang tengok set kiri sahaja. Adakah setiap objek ada arrow? Dan adakah setiap arrow tu hanya satu sahaja bagi setiap objek tersebut? Kalau dia bersetuju dengan dua perkara ni, maka dia adalah sebuah fungsi. Okey, kita tengok soalan B pula. Adakah setiap objek ada arrow? Ada. Dan adakah setiap arrow tu hanya satu? Ni dua, ni satu, ni satu. Maka untuk soalan B, dia adalah bukan fungsi. Sebab objek satu ada lebih daripada satu image. Untuk soalan C pula, korang tengok adakah setiap objek tu ada arrow? Dan adakah setiap arrow tu ada satu? Ya, kalau macam tu tak kisahlah kanan ni macam mana bentuk pun, it is a fungsi. Contoh kita tengok latih diri 1.1 daripada buku teks. Cara nak buat ni, korang tutup je kanan. Korang tengok, setiap objek ada arrow dan setiap arrow tu hanya ada satu saja. Maka ni adalah fungsi. Untuk ni pula, korang tutup je. Dan korang terus tahu ni adalah fungsi sebab setiap objek ada arrow dan setiap arrow tu hanya ada satu. Kalau ni pula, dia korang boleh tengok yang R ada lebih daripada satu arrow. Maka ni adalah bukan fungsi.